Hai, ini Aman Wan. Okay, hari ni kita nak bincangkan lagi satu situasi. Situasi ni dia lebih ke arah makanan. Seperti yang korang dah tahu, membazir makanan tu kawan syaitan. Ya, itu pun samalah. Tapi sebenarnya kita telah melakukan benda tu secara tak sengaja. Okey, ianya bermula macam ni. Okay, kebiasaannya keadaan ni berlaku apabila ada kawan-kawan datang ke rumah korang dan korang berkumpul dan tentunya ada makanan sekali dan korang pun makanlah. Borak makan, makan dan borak, borak makan dan borak, borak makan dan borak. Makan borak. Dan selepas tu, masa ni lah situasi tu bermula apabila makanan yang korang dah makan tu tinggal satu. Dan keadaannya agak awkward berlaku kat sini. Situasi pertama, dorang ni nak makan ke tak yang satu ni? Kan aku ambil kan. Tapi kalau aku ambil kan, apalah dorang cakap? Nak ambil ke tak, nak ambil ke tak. Aduh, salah pula aku. Tapi perut lapar kan. Sekejap, tapi aku tunggu tuan rumah je ajak aku. Tu. Situasi kedua, tinggal satu. Kita ada 3 orang. Sekejap, macam mana ya? Kau nak ikutkan tadi ada berapa biji semua? Sekejap, aku makan berapa? 1, 2, 3. Tak. Sekejap, aku makan 1, 2, 3. Berapa tadi? Aduh, berapa aku makan tadi? Situasi ketiga, asal dorang tak makan ni? Dorang tak suka. Takkan tak sedap kot. Penat aku beli. Malu aku. Sekejap. Takkanlah dorang tak suka. Takkan dah kenyang. Baru je pun. Asal dorang tak makan ni bawa aku ke depan. Nanti dia ingatkan aku nak makan pula. Okey, aku ke belakang. Sekejap. Asal dorang tak ambil ni nampak lah, terpaksa lah aku. Wan, makan. Habis. Ya, cantik lah. Aman, makan lah. Habiskan. Sekejap, aku ada fikirkan balik. Bagi 3 je lah. Tapi macam tu aku ambil setengah. Damn it, hilang separuh nikmat aku. Bongok je tuan rumah. Selalunya keadaan ni akan end up dengan beberapa situasi. First, sama ada makanan tu dibuang. Second, sama ada makanan tu baru nak diangkat dan dimakan oleh orang lain selain daripada korang bertiga. Ataupun makan tu disimpan walaupun tinggal satu saja. So, ini keadaan yang berlaku kat aku lah. Yang kebiasaannya berlaku dalam family ke, kadang-kadang kat dalam kawan-kawan ke, dengan kawan-kawan. So, apa-apa komen dekat mana-mana lah. Okay, bye-bye. Satu. Sampai tak kamera lagi.